Satu kejadian kemalangan jalan raya yang melibatkan dua buah kenderaan dilaporkan berlaku di kawasan Meru, Klang, Selangor dan rakaman insiden tersebut kini tular di media sosial. Berdasarkan video yang dikongsikan, sebuah kereta berwarna putih dilihat terbalik di atas jalan selepas dipercayai terlibat dalam pelanggaran dengan sebuah kereta berwarna merah. Rakaman itu turut menunjukkan situasi cemas yang berlaku dalam tempoh beberapa saat sebelum kemalangan berkenaan terjadi. Menurut maklumat yang dikongsikan bersama video tersebut, kereta merah berkenaan dipercayai telah menukar lorong secara mengejut tanpa memastikan keadaan lalu lintas berada dalam situasi yang selamat. Tindakan itu didakwa menyebabkan pelanggaran dengan kereta putih sehingga kenderaan tersebut hilang kawalan dan terbalik. Difahamkan, pemandu kereta merah terbabit dipercayai meninggalkan lokasi selepas kejadian dan setakat ini tiada maklumat lanjut mengenai identiti serta perkembangan kes berkenaan.